Hello semua, so hari ini saya nak buat perkongsian pengalaman saya menggunakan perfume daripada brand Rehan yang series yang macam ni lah, yang kelalang seperti ini, yang sangat cantik, sangat lawa, dan saya sangat suka dengan dia punya packaging botol ni. Dan hari ini saya akan share dengan anda pengalaman saya menggunakan lebih daripada 3 minggu perfume ini, dan saya akan rankingkan berdasarkan SPL. Selama lebih kurang 3 minggu saya menggunakan ini, saya spray kat kertas, kat baju, kat tangan, kat leher, kat tengkuk dan juga kat topi. Pun saya try untuk mendapatkan SPL mana yang terbaik dalam keempat-empat ini. So hari ini saya akan ceritakan, harapnya video ini dapat membantu anda membuat pembelian bagi yang nak membuat pembelian bagi full size untuk Rehan ini. Mungkin ada yang takut-takut untuk membeli Rehan full size, tak apa. Dengan video ini dapat membantu anda serba sedikit untuk membuat pembelian. Mari kita mulakan di tangga yang keempat. Di tangga yang keempat ni ialah yang kelalang emas ni. Yang kelalang emas ni ialah dupe untuk lemak elixir. Saya ada miniature, bukan miniature lah, dia macam sampel lah, sampel untuk ini. Saya tak ada yang full bottle size untuk lemak elixir, tetapi personally saya lebih suka yang ini sebab dia kurang manis dan lebih friendly untuk kita gunakan. Kalau yang lemak elixir tu dia memang bagi saya memang manis, tapi kalau anda memang suka jenis yang manis, better ambil yang tu lah, tak perlu ambil yang ini. Tetapi kelebihan yang ini ianya mesra pocket lah, itu kelebihan dia. Yang ini walaupun saya spray 5 spray 6 spray, tetapi yang ini dia senang untuk diterima, dia tidak menyengat dan tidak terlalu manis. Jadi kalau kita spray 5 ataupun 6 spray itu pun still dekat kita, orang di sekeliling kita dapat masih menerima bau ini. Sebab bau dia bukanlah terlampau kuat, dia kuat cuma mungkin dalam 5 minit macam tu, memang dia kuat. Tetapi selepas itu bau ini memang very friendly untuk kita gunakan lah. Dan personally untuk perfume ini saya lebih suka guna turun kerja yang bilik ada aircon, waktu hujan dan malam. Dan malam tu pun memang untuk macam kita pergi dinner, pergi sambut anniversary, apa-apa ke hari jadi ke party ke apa-apalah. Dan ini sangat sesuai untuk digunakan. Untuk siang saya tak berapa rekomen untuk gunakan Rehan yang kelalang emas ini, Rehan elixir ni, tetapi kalau nak pakai boleh waktu siang, tapi jangan banyak, nanti glowing. Sebab bau dia memang agak kuat dan ada manis. So elakkan untuk pakai berlebihan pada waktu siang. Kalau waktu malam saya setuju kalau nak buat semuran 7, 8, 9 ataupun 10 spray bagi perfume Rehan elixir. Kat tangan saya ni, bukan kat tangan, kat kertas ni, saya dah spray 2 hari yang lalu, still ada lagi. So dia punya SPL kat tangan bagi saya personally dia kurang. Saya cuma dapat 4 jam macam tu, tetapi dekat baju dan juga kertas ni, yang ni kertas tadi seperti saya nyatakan dah 2 hari dah. Saya masih dapat bau lagi, bau perfume ini. So kita gerak kepada nombor 3. Nombor 3 yang kelalang perak ini. Ini ialah Aquatica. Dan Aquatica ni ada yang bagi tahu bau dia macam Creed Virgin Island Water. Tapi selama 3 minggu saya hendak menggunakan, dalam banyak-banyak ni, yang 4 ni, ini yang paling banyak saya gunakan lah. Nampak tak? Paling banyak dah saya gunakan. Tapi apa yang saya dapat untuk perfume ini, saya tak pernah try untuk Creed Virgin Island Water tu. Tetapi apa yang saya dapat untuk perfume ini, dia bau macam LV Symphony. Saya ada botol untuk yang daripada Hot Lush, ya, Hot Lush, boleh tengok video saya yang bau LV Symphony. Ini pun ada mirip-mirip juga, tetapi yang tu memang senang di-take dari awal sampai hujung, memang bau LV Symphony, iaitu Hot Lush Island Dream. Tetapi yang ni
mula-mula ini fresh citrusy yang memang agak kuat. Bau Symphony tu tak naik. Bau wangi macam LV Symphony. Tetapi selepas dah masuk ke setengah jam itu, bau dia dah rapat kepada bau LV Symphony. Jadi yang ini dia lebih murah lah kalau berbanding dengan Hot Lush Island Dream. Saya prefer yang ni untuk spray banyak-banyak. Saya memang spray 10, 11, 12 spray. Sebab tu kalau anda tengok di sini banyak yang saya dah pakai, walaupun hanya lebih kurang macam 3 minggu saya dah pakai. Yang ni saya memang buat eksperimen lah, pakai siang, pakai malam, turun kerja. Yang ini nombor 2. Kat sini saya ada dah spray. Sama juga di sini dia dah bau macam Bose Symphony, tetapi ada powdery sedikit. Bau dia sedap, saya sangat suka untuk Rehan Aquatica ni. Seterusnya ditambah yang kedua, SPL yang terbaik, yang agak baik lah, iaitu Obsidian yang kelalang hitam ni. Dia punya botol ini. Yang ini ramai yang beritahu dia adalah mirip untuk Dio Home Intense, tetapi mungkin Dio Home Intense yang batch baru, yang 2023, 24 ataupun 25 tu. Tetapi kalau Dio Home Intense yang sebelum itu, yang 2022 ke bawah, dia tak ada. Bagi saya personally memang tak ada. Ya, kalau Dio Home Intense, saya ada Dio Home Intense yang 2018. Jauh beza, sangat jauh beza. Apa yang saya dapat kalau saya spray kat kertas ni, jauh beza ya daripada Dio Home Intense. Bagi saya, kalau ada pun CP kepada Dio Home Intense untuk ini 40%, 50% macam tu. Tetapi apa yang saya dapat detect di sini, bau ini lebih kepada saya ada perfume tu, iaitu Givenchy Gentleman, yang dia punya stiker delete di sini yang warna hitam tu. Saya tak jumpa tadi. Letih saya cari dekat bilik saya tak tahu di mana saya jumpa. Tak jumpa. Jadi di sini saya banding yang ini Rehan Obsidian ini dengan Gentleman by Givenchy yang stiker hitam di sini. Ianya memang Iris Juicy Pear. Ada bau lipsticky sedikit, ada bau powdery sedikit. Tapi yang tu Gentleman Givenchy memang manis. Depan dia memang manis. Sweet pear itu sangat manis dan sangat lama. Untuk menghilangkan bau sweet pear kat depan tu, saya rasa macam lebih daripada 10 minit untuk dia bergerak kepada middle notes. Tetapi yang ni tak, dia sangat macam, personally bagi saya dia macam hampir linear. Itu yang kita dapat spray daripada depan hampir ke hujung tu pun lebih kurang sama saja. Dia punya transition untuk top notes, middle notes dengan bass note dia tak jauh beza. Tetapi saya still suka sebab bau ini, bagi yang tak suka bau yang sangat powdery ya, sangat bau iris, makeup, lipstick itu, sebab dia Home Intense bau makeup, lipstick itu memang kuat. Dia memang kuat. Tetapi yang di sini ianya sangat friendly, memang kita boleh belasah. Orang di sekeliling kita pun memang lebih suka dengan bau-bau macam ni. Biasanya orang-orang yang akan mengambil perfume macam ni, dia nak bau iris, powdery ataupun ada sedikit bau lipstick, tetapi yang jenis mesra di dalam persekitaran dia lah untuk perfume ini. Tetapi kalau anda tak suka yang manis, memang elok pakai Dio Home Intense sahaja. Yang ini pun sama, saya dah spray kat kertas, memang 48 jam, 2 hari itu still ada dekat kertas. Dekat baju pun sama juga. Dekat baju selagi tak cuci 2 hari itu memang melekat. Untuk perfume ini Rehan Obsidian. Dan juara kita untuk Rehan ini iaitu yang kelalang merah inilah. Yang kelalang merah ini adalah Crimson. Crimson ini saya boleh katakan bau dia adalah bau red tobacco. Saya tak pernah try yang
Crimson yang untuk perempuan yang sangat popular tu sekarang, memang tengah viral sekarang ini. Tetapi apa yang saya dapat di sini, sebab saya pernah try Mancera Red Tobacco, bau dia bagi saya personally memang 80% hampir sama macam Red Tobacco. Terutamanya depan-depan ni, 3 minit 4 minit pertama memang bau dia sangat kuat, memang sangat kuat. Dia macam bau tobacco. Dia macam tobacco terlebih daripada bau buah-buahan, bau cherry itu. Itu yang saya dapat lah selama menggunakan perfume ini. Yang ni saya spray. Di sini dia memang bau apa, red tobacco. Still sangat kuat. Walaupun dah 2 hari still kuat di sini. Saya spray kat topi hari itu. Saya rasa topi tu saya letak dekat kereta, 3 hari bau dalam kereta tu memang bau perfume ni saja. Dan saya pakai ni tak banyak sebab bau dia memang agak kuat. Sebab itulah SPL dia sangat baik. Dalam keempat-empat ini yang paling baik lah. Kat tangan saya boleh dapat sampai 6 jam, memang solid 6 jam lah. Apabila masuk 7 jam tu dia dah tone down dah, dia tidak, still ada tapi dia tidak kuat. Tapi kat kertas ni dengan kat baju dan dekat topi saya spray sangat melekat. Kalau anda suka bau macam crimson itu yang memang kuat bau dia, memang long lasting, ini memang sangat berbaloi untuk dimiliki berbanding yang 4 tadi. Tetapi personally bagi saya, daripada 4 ini, apa yang saya boleh katakan di sini ialah saya sendiri personally gunakan perfume ini memang ikut bukan ikut mood, memang ikut apa yang saya lakukan pada hari tersebut. Contohlah macam pergi outstation, saya pakai yang mana. Kalau pergi turun kerja yang ada aircon, tak ada pergi mana-mana, just di office saja, saya ada pilihan saya. Kalau pergi pasar, pergi mall, pergi lepak, pergi dinner, semua ada fungsi tersendiri untuk setiap item yang saya beli ini. So memang itulah cara saya menggunakan perfume. Harap video ini membantu anda membuat pembelian. Thank you kerana menonton. Jumpa lagi. Bye bye.